Assalamualaikum, welcome back to my channel Oneness Machinery. Okay, korang ada masalah mesin rumput macam ni, bila starter dia tak masuk. Okay, sekarang kita nak tengok apa masalah mesin rumput ni. Okay, sebelum lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Let's go. Okay, ni customer ni hantar mesin rumput. Dia kata bila start dia tak masuk, dia macam tak sangkut lah dia punya pulley ni. Okey, sekarang kita check dulu apa masalah dia. Okey, kalau korang perasan dekat starter ni ada 3 skru kan. Dia lain mesin, lain skru lah. Untuk brand Tanica BG328 ni dia punya skru ada 3. Sekarang kita buka dulu. Okey, kita buka 3 skru ni. Sini ada 1, 2, 3. Okey, bila kita buka dia punya pulley starter ni, kita tengok ni dia panggil pulley clip lah. Dia sudah makan. Okey, kita nak tukar dia punya pulley clip ni dulu. Okey. Okey, macam mana kita nak tukar dia punya pulley ni? Okey, kalau korang belum tahu kan, okey saya bagi tahu macam mana cara dia. Korang cari kunci T Kunci T korang masuk dekat sini. Speed dekat kipas ni bagi dia tak bergerak. Okey, dah lock dia. Lepas tu kita buka guna T size 13. Okey, kita pusing je melawan arah jam. Okey. Macam tu je buka dia. Korang pastikan ada kunci sini. Kunci ni selit dekat bawah ni. Masuk dekat kipas dia. Lepas tu pusing dia ikut melawan arah jam. Sekarang kita tukar pulley starter ni. Ni yang baru Ni masih cantik. Ni yang dah rosak ni. Dia tak boleh lagi. Dia dah makan dia punya spring ni. Okey. Nak tukar dia pun sama. Kita kena cari kunci T. Masuk dekat sini. Lepas tu kita pusing ni sampai dia dah lock. Dah tak boleh berpusing. Baru kita masuk ni. Nak ikat dia kita kena melawan arah jam. Okay, kita pusing saja melawan arah jam sampai dia kuat. Lepas tu kita ikat dia kuat-kuat. Okey, kita dah ikat pulley ni kuat-kuat. Lepas tu kita ikat guna nut ni Ni pun saiz 13 juga. Okey, kita dah ikat kuat. Lepas tu kita cuba start dia. Dia sangkut ke tak? Dia punya gigi ni sangkut tak dekat dia punya spring ni? Okey, dia boleh sangkut. Lepas tu kita pasang 3 skru ni
Okay, kita dah ikat 3 skru ni. Kita try tarik tu, sangkut ke tak? Memang boleh. Okay, kita dah siap pasang dia punya pulley starter ni. Kalau korang ada mesin rumput macam tu, masalah pulley dia bila korang tarik start ni, dia dah loose. Korang check saja sebelum hantar bengkel. Korang tengok dia punya pulley ni. Kalau ni rosak, korang boleh tukar sendiri. Korang beli je spare part ni. Mana korang nak dapatkan spare part ni, korang PM kita ataupun korang boleh tanya-tanya je kita. Korang boleh terus walk in dekat SQ One S Machinery. Ataupun kalau korang nak membeli mesin baru, kita pun ada. Okay, kalau korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Assalamualaikum.